Okay, boleh ceritakan sedikit watak you dalam drama Sparkistina? Okay. Saya memegang watak Tarmizi, iaitu boyfriend kepada Faradia, memegang watak Julia, dan mempunyai seorang isteri, dan dalam masa yang sama mempunyai skandal dengan Julia. Tidak mempunyai banyak wang, tapi banyak dihabiskan kepada Julia, hasil daripada isteri saya. Okey, apakah cabaran yang you tempuhi sepanjang penggambaran drama ni? Cabaran tempuhi sebab mungkin konsep cerita Spark You dia agak grand sikit. Cabaran dia, saya terpaksa jiwai satu watak yang untuk suitkan dengan konsep, sebab saya pendatang baru dan Spark You seperti semua tahu dah musim yang ketiga. So saya kena kontikan daripada musim yang pertama, kedua dan ketiga. Sejauh mana gandingan para pelakon semua dapat membantu you dalam membawa watak ni? Setakat saya terlibat dalam Spark You, saya cuma terlibat dengan 2 pelakon, iaitu isteri saya dan juga Julia Faradia. Dan kedua-dua pelakon memang beri komitmen dan banyak membantu dan memberi kepada saya untuk menaikkan karakter. Okey, mungkin ramai lagi kat luar sana belum mengenali you. You seorang pelakon baru. So, boleh perkenalkan sedikit nama dan juga latar belakang? Saya Wan Raja, seorang pelakon baru, dan sebelum ni bermula dengan persembahan pentas teater. Dan filem yang pernah saya berlakon sebelum ni, Situ Tongga, Dua Jiwa Satu Hati, dan yang terbaru